7:30 pagi in the morning. Aku pun tak tahu kenapa aku mengawal. Pagi ni rasa macam nak pergi jogging. Alang-alang wife aku nak keluar rumah tu, aku teman dia keluar sekali. Hari ni hari Sabtu, dia pergi kerja, aku keluar pergi jogging. Brisk walk pertama pagi tahun 2026. Pergi kerja bawa kasut nak jual. Let's go. Lagi satu sebab aku lepas habis operate telinga, lepas tu rasa macam nak banyakkan lagi untuk berjogging. Tengok muka aku pun, bawah dagu tu pun dah naik dah. Ya Allah Akbar. And kenapa aku buat juga vlog ni, aku ada dua pengumuman. Dengar elok. Kapal terbang. Yang pertama, sebab aku nak minta maaf sangat-sangat dengan subscribers YouTube channel ni. Aku rasa lepas ni mungkin aku tak buat bola kot. Goodbye my lover. Goodbye, wah aku kerja. Sebab kalau kata nak buat video-video bola ni, aku perlukan masa untuk study tau. Untuk nak study content apa yang nak dibuat. Aku tak nak buat bodoh-bodoh. Duk kutuk player, borak pasal gaji tak bayar, kutuk player tu player ni. Lepas tu content tu macam cacah marbah. If you are watching this, we need to talk. I have something to talk to you. Ya, aku nak beritahu sebab yang aku dah tak akan buat konten bola. Aku akan buat konten vlog. Tapi tak adalah aku tak cakap langsung pasal bola. Aku buat konten vlog, at the same time aku buat jugalah pasal konten-konten bola. Oh lama. 7 suku pagi tahun pertama 2026 brisk walk, kau rasa? But before that, aku nak ucap terima kasih sangat-sangat kepada yang dah support aku daripada mulanya channel ni. Nampak konon-kononnya nak buat vlog kan. Aku saja nak push diri aku untuk buat vlog, nak rekod di halayak ramai kononnya. Tapi ni ada jugalah 2-3 orang yang jogging pagi ni. Aku pun rasa segan juga buat lah pakai phone. Okay lah kan, aku buat konten vlog, and apa-apa yang bermanfaat yang aku boleh share, aku share. Instead of aku biarkan YouTube channel ni tinggal kosong dan tak buat apa-apa. Siapa yang baru jumpa channel ni, Assalamualaikum guys. Nama aku Syakir. Sekarang aku buat podcast. Nama podcast aku adalah No Nothing Podcast, and under KN Media. Basically media punya agensi lah. Since 5-6 bulan kebelakangan ni, aku tak boleh nak bersukan. Even jogging pun doktor tak bagi. Aku operate telinga. Gegendang telinga aku terkoyak. Aku ada cerita juga di video-video sebelum ni. Korang boleh check out macam mana gegendang aku boleh terkoyak, apa yang aku operate, dan sekarang telinga aku dah okey alhamdulillah. That's why aku nak aktif balik untuk bersukan dan main bola. Selamat pagi. Aku tak tahu nak cakap apa. Yang senang buat vlog. Sebab rumah aku depan-depan je dengan tasik jogging ni. Besar dia lebih kurang 1 kilo kot, 1.2. Tengok dia dekat rumah dengan airport. 5 minit sekali dia terbang. 5 minit sekali dia lalu. 5 minit sekali dia lalu. Kononnya lah macam nak konsisten, nak brisk walk setiap pagi 30 minit. Kita try, let's see how. Itu pun sebab aku buat video ni juga. At least video ni boleh track aku konsisten ke tak kan. Aku pun tak rasa pelik kat macam mana aku diberi kekuatan untuk bangun pagi ni and brisk walk. Wife aku pun terkejut. Dia kata buat apa? Try lah bangun. Okay, tapi sebenarnya bila aku try, then aku masuk kerja, barai sebenarnya. Bila jogging ke brisk walk pagi, lepas tu masuk kerja, penat. 5 kira okey lah Dia penat bila dah lama tinggal. Nak start balik ambil kau. Bila kalau kata nak push up, aku teringat waktu aku push up and aku punya masa terkoyak. Benda tu siapa yang dah biasa okey lah. Tapi bagi aku dah sedikit trauma. Sedikit trauma. Sakit tau. Kau nak tidur pun kena sentuh-sentuh kau punya masa. Dia jadi lenguh. Aku kata lepas jogging ni, lepas tu aku terus masuk kerja. Aku masuk kerja lebih kurang 10.30. Then adalah sempat nak balik mandi kejap, rehat kejap, makan kejap, lepas tu masuk kerja. Aku masuk kerja tu barat weh. Aku respect gila siapa yang jogging ke brisk walk ke sebelum kerja, lepas tu dia orang pergi kerja. Macam mana lah your routine? Aku nak cuba macam tu lah kan, buat vlog. Nak kena patah balik. Boleh tahan letih juga.
senang buat vlog. Kena pusing patah balik. Pukul apa dah? Pukul 8. Boleh agak 30 minit. Patah balik rumah. Siap-siap pergi kerja. Dia lalu lagi 5 minit satu kapal. Nampak ramai kawan-kawan kita tengah bersiap-siap nak pergi kerja. So aku rasa vlog aku pendek je, and aku nak buat announcement yang tu kot. Aku minta maaf sangat siapa yang follow aku disebabkan nak tengok konten bola sepak, spesifiknya Talking Head video. Aku ingat nak stop lah sebab aku tak sempat nak cari konten, plan video. Benda tu perlukan masa at least sehari. Good morning, boss. Yelah, nak cari, susun, lepas tu shoot, record. Lalang on the way balik ni, singgah dulu, tekan 2-3 pump. And aku rasa lepas ni aku akan buat vlog lah kot. And apa-apa benda yang aku boleh share. Kalau korang nak kenal aku dengan lebih rapat, aku ada je buat konten tempat channel yang betul-betul aku buat konten dekat No Nothing Podcast under No Nothing Media. Aku ada letak link kat bawah. Korang boleh share, like and subscribe. Jangan percaya, 5 je tu, nampak je banyak. 1 40 43 56 70 100 8.20. Okay lah, boleh lah 1 jam Kira rutin terbaik lah Just nice. Thank you so much. Jangan lupa share, like, subscribe. InsyaAllah ada masa aku buat video vlog lagi. See you guys next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.